yang satu dua macam tu lah ada lah. Jangan harap lah kau orang macam tu. Jangan harap. Jadi tolong orang Melayu, tolong berhenti tengok drama Melayu. Sebab drama Melayu ni ada yang merosakkan otak sebenarnya. Tapi ada yang bagus tu ada lah. Tapi jarang bagus jarang tengok. Jarang. Sangat jarang ada yang bagus bagi aku. Jarang. Tapi kebanyakannya adalah terkahwin tanpa sengaja dengan anak kaya. Tersuka tanpa sengaja. Benci aku. Aku cukup benci drama-drama yang klise-klise tu kan. Tahu. Tolong berhenti. Kau nak maju, kau nak boleh duduk rumah sendiri, nak boleh beli rumah sendiri, kau kena terima hakikat level kau level apa. Kau tahap apa. Bila kau terima hakikat level kau level apa, kemampuan kau apa, insya-Allah 80% kau orang boleh miliki rumah. Boleh. Hai Isham Res. Dari mana Isham Res? YB Azlan Arifin. Mereka YB. Memang YB ke ni ya? YB Azlan Arifin. Bro ZXL. Assalamualaikum Bro ZXL. Aku bagi salam jawab. Siapa tengok ni aku bagi salam jawab. Jangan senyap je. Siapa tadi nak pergi motor DMK? Nak pergi motor tadi. Duduk BSP. Kau duduk BSP tu duduk rumah sendiri ke sewa? BSP dengan aku dekat dia. Aku ada banyak rumah BSP tu murah harga. Apartment lokal yang landed dia landed 450 ke atas. Mereka hai AZ Afizal. AZ Afizal. AZ ke Easy ya? SJ Niaga. Kau niaga ke? Okay, nak beritahu ni rumah belakang ni. Yang 2 tingkat tu harga dia 504,000. Tahu. Tu harga 504,000. Sebelah dia setingkat 396. Tahu, 396. 396,000. Area mana ni Sifun ni? Di Teluk Paling Mengarang, Jalan Sukepi. Jalan Sukepi Teluk